Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan tajuk yang sangat penting untuk kita sebagai bakal pendidik iaitu asas literasi bahasa. Lalu kita dengar literasi itu cuma pandai membaca dan menulis kan? Tapi sebenarnya literasi bahasa itu merujuk kepada nota yang telah diberikan oleh pensyarah kita. Literasi bahasa ialah keupayaan untuk memahami dan juga berfikir secara lebih bermakna. Ingat kawan-kawan, ia bukan sekadar mengeja ataupun menyalin semata-mata. Jadi untuk mengupas lebih lanjut, saya ingin menjemput sahabat saya Wawa untuk menerangkan apakah itu literasi membaca. Terima kasih Izan. Betul tu, dalam konteks pendidikan, literasi membaca dianggap sebagai asas semua mata pelajaran. Jadi, mari saya jelaskan apa itu definisi literasi bahasa. Literasi bahasa ialah keupayaan seseorang individu untuk menggunakan bahasa secara menyeluruh dan bercekai dalam pelbagai situasi. Sama ada secara lisan ataupun tulisan untuk memahami, mentafsir, menyampaikan dan juga menghasilkan makna. Maksudnya di sini, murid bukan sahaja perlu membunyikan huruf, tetapi ianya melibatkan juga proses mengenal, memahami dan mentafsirkan. Kalau murid tidak menguasai literasi membaca, mereka akan susah untuk menyokong pembelajaran subjek lain seperti sains dan juga sejarah. Saya setuju dengan Wawa. Kalau membaca itu input, menulis pula adalah outputnya. Di sini datanya literasi menulis. Ianya bertujuan untuk melahirkan idea tersusun. Jadi menulis ini sebenarnya satu proses kognitif dan juga proses kreatif. Sebagai seorang guru, kita akan melatih murid supaya dapat menyampaikan idea mereka dengan jelas dan juga teratur. Bukan main tulis sembrono sahaja. Wah, jelas sekali perbezaan di antara membaca dan juga menulis. Tetapi bagaimana kita nak ajar semua ini dengan lebih berkesan? Saya difahamkan dalam asas literasi membaca, dalam asas literasi bahasa terdapat 5 prinsip utama. Jadi Sahidah, bolehkah anda terangkan apakah 5 prinsip tersebut? Boleh Izan. Untuk mengajar literasi dengan berkesan, kita perlu pegang kepada 5 prinsip. Jadi saya akan sentuh 3 prinsip yang pertama. Prinsip pertama ialah berpredikat. Pengajaran mestilah bergerak dari cara yang mudah kepada arah yang lebih kompleks. Contohnya, guru boleh mengajar murid dengan mengenali huruf terlebih dahulu dan kemudian perkataan, seterusnya ayat. Yang kedua ialah bermakna. Pembelajaran mesti dikaitkan dengan pengalaman sebenar murid supaya mereka akan nampak perkara tersebut lebih relevan. Yang ketiga ialah kontekstual. Bahan yang kita gunakan untuk mengajar mestilah sesuai dengan latar belakang dan juga budaya murid itu sendiri. Menarik. Maknanya pengajaran yang digunakan oleh guru tidak boleh syok sendiri. Guru mestilah mengikut tahap murid kan. Jadi bagaimana pula dengan 2 prinsip terakhir Najwa? Untuk prinsip yang keempat, ia adalah berterusan. Aktiviti literasi perlu dipupuk secara konsisten. Tak boleh buat seminggu sekali sahaja, tetapi kena amalkan setiap hari dalam pelbagai subjek, bukan sahaja dalam subjek bahasa Melayu. Dan prinsip yang kelima ialah inklusif. Ia adalah antara prinsip yang paling penting bagi saya. Jadi, inklusif tu maksudnya tidak meminggirkan sesiapa kan Najwa? Ya, tepat sekali Ayubi. Kita mestilah mengambil kira kebolehan semua murid. Ini termasuklah menyediakan elemen pemilihan untuk murid yang lemah supaya tiada yang terkecil. Ayuni, pada pendapat awak, bagaimana literasi bahasa ini berperanan dalam mengembangkan minda pelajar? Jadi, pada pendapat saya, literasi bahasa ini memainkan peranan yang penting dalam mengembangkan minda pelajar. Yang pertama ialah literasi bahasa dapat merangsang pemikiran kritikal dan juga analitikal. Apabila seorang pelajar itu membaca pelbagai teks, mereka bukan sekadar menerima maklumat, tetapi mereka juga belajar untuk menganalisis, membandingkan serta menilai hujah yang disampaikan. Yang seterusnya ialah literasi bahasa memperluas
imajinasi dan juga kreativiti seorang pelajar. Melalui pembacaan, karya sastera dan juga penulisan kreatif, pelajar akan dibawa meneroka dunia yang lebih luas. Terima kasih Saudari Ayuni di atas penjelasan sebentar tadi. Seterusnya, Saudari Najwa, apakah yang anda faham tentang kelebihan dalam mempelajari literasi bahasa? Terima kasih Saudari Izzy. Pada pendapat saya, literasi bahasa ini terdapat beberapa kelebihan. Antara yang pertama ialah literasi bahasa dapat meningkatkan kemahiran komunikasi. Apabila seseorang itu menguasai bahasa dengan baik, mereka mampu menyampaikan idea, pendapat dan juga perasaan dengan jelas serta lebih tersusun. Yang kedua, literasi bahasa juga dapat membantu kefahaman pembelajaran. Pelajar yang mempunyai kemahiran literasi bahasa yang baik akan lebih mudah faham bahan bacaan, arahan guru dan juga isi pelajaran dalam semua mata pelajaran. Yang terakhir sekali ialah literasi bahasa dapat menggalakkan pemikiran kritis dan juga kreatif. Penguasaan bahasa membolehkan individu menganalisis maklumat, mentafsir isi kandungan serta menilai sesuatu itu secara lebih mendalam. Terima kasih Saudari Najwa. Kesimpulannya, kita sebagai bakal pendidik perlulah tahu bahawasanya literasi bahasa merupakan kunci ilmu dalam mempelajari bahasa. Kita sebagai guru hendaklah kreatif dalam menggabungkan 5 prinsip yang telah diterangkan oleh Saudari Sayyidah sebentar tadi agar dapat melahirkan murid yang bukan sahaja bijak untuk mengejar tetapi mahir dalam berfikir dan melontarkan idea dengan lebih berkesan. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.